Hei, kenapa tiba-tiba senyap ni? Gosip pasal saya ke? Perbincangan sesama perempuan ni, mana awak boleh tahu? Mana boleh awak tahu? Mana boleh awak tahu? Eleh, berahsia konon. Wi, awak tu boleh simpan rahsia ke? Sudahlah. Okey, mari kita mulakan ulang kaji bahasa Inggeris. Teruskanlah usaha. Untuk subjek English, kita akan diuji dengan dua kertas, iaitu kertas pemahaman dan kertas penulisan, dan akan diberi grade yang berasingan untuk setiap kertas tersebut. Hari ini, kita akan tumpukan perhatian kepada kertas pemahaman dahulu. Teruskanlah usaha. Kertas pemahaman English terbahagi kepada bahagian A dan bahagian B. Terdapat 20 soalan objektif aneka pilihan bagi bahagian A. Markah penuh adalah 20. Jadi, satu soalan, satu markah. Jika dahulu kertas pemahaman hanya mempunyai soalan objektif aneka pilihan, kini ditambah lagi dengan 5 soalan subjektif respons terhad yang terdapat dalam bahagian B yang membawa sebanyak 30 markah. Masa yang diberi untuk menjawab ke semua soalan adalah selama 1 jam 15 minit. Pendeknya masa yang diberikan. Tahu bentuk soalan? Tahu? Mei? Baik, biar saya terangkan. Teruskanlah usaha. Berdasarkan format yang terbaharu, soalan 1 hingga 5 dalam bahagian A berkaitan dengan grammar. Fokus utama ialah topik subjek verb agreement, question tag, present continuous tense, preposition and conjunction. Soalan 6 biasanya menguji proverbs. Ini diikuti soalan 7 hingga 9 yang berbentuk closed passage yang merupakan isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang menguji grammar. Soalan 10 menguji antonim atau sinonim. Sementara soalan 11 berkaitan punctuation iaitu tanda baca. Soalan 12 hingga 15 berbentuk text completion atau isi tempat kosong dan menguji expect grammar. Akhirnya, soalan 16 hingga 20 merupakan soalan-soalan comprehension iaitu pemahaman berdasarkan petikan. Dah tahu. Format 20 soalan tu barulah jelas sikit. Tapi, sempat ke kalau kita nak buat semua soalan yang diberikan dalam masa singkat tu? Itulah sebabnya saya dah sediakan soalan-soalan yang paling penting untuk awak kuasai hari ini. Kalau macam tu, ajarlah kita mula. Okey, jom kita mula. Tapi kita cuba dulu soalan bahagian A. Azman is leaning the wall. A. By. B. For. C. Across. D. Against. Cubalah, Nan. For the wall, untuk tembok, tak mungkin. Across the wall tu, macam kita lompat melepasi tembok tu kan? Jadi, salah juga. Jawapan saya, A. By. Si Azman ni ada di tepi tembok. Awak main tembak saja ke, Nan? Sebenarnya, leaning tu pun saya tak tahu. Ke bendanya? Macam ni. Bersandarlah. Bersandar pada dinding. Preposition yang sesuai di sini ialah D. Against the wall. Again? Saya kata jawapannya D. Against the wall. Yelah, soalan tu kata Azman menyandar pada dinding kan? Apa kena mengena dengan again? Against lah, Nan. Tengok semaling betul-betul. Oh, again. Preposition against selalunya digunakan apabila sesuatu disandarkan pada dinding.
Contohnya, the ladder is against the wall. Teruskanlah usaha. Untuk menjawab soalan preposition, langkah pertama, fahamkan maksud ayat yang diberi. Langkah kedua, kalau awak tak faham sepatah dua perkataan dalam ayat tersebut, awak boleh juga meneka dengan bijak dengan mencuba setiap pilihan jawapan yang ada dan memangkah pilihan yang jelas salah. Langkah ketiga, pilih dan semak semula jawapan anda dengan membaca semula ayat itu. We are leaning against each other. Tak tahan saya. Okey, kita rehat kejap boleh tak? Teruskanlah usaha. Teruskanlah usaha. Apa yang kau dua berbisik dari tadi ni? Hey Anan, kenapa awak tiba-tiba muncul macam tu? Terkejut saya, tahu tak? Dah korang berdua asyik berbisik je. Berbisik je dari tadi. Saya pun nak tahu juga apa yang korang dua ni ceritakan dari tadi tu. Haiya, Adnan. Awak tak boleh sibuklah. Kami berbisik demi kebaikan awak juga. Dah, jom kita lihat soalan seterusnya. The man building a house now. A. Is. B. Are. C. Was. D. Were. Saya tahu kata kunci soalan ini. Kataan now maknanya sekarang. Jadi kita perlu gunakan present continuous tense kan? Betul, Adnan. Jadi, jawapannya A. Is. salahlah, Adnan. Lihat betul-betul perkataan ini. Man, orang lelaki lah. Apa yang istimewa mengenai perkataan ni? Haiya, tengok ejaannya. Kalau singular atau seorang, ejaannya M-A-N. M-E-N ini bentuk plural. Maknanya, dua atau lebih orang lelaki. Oh, begitu. Bukan mens ya? Awas! Bukan semua kata plural berakhir dengan S. Inilah salah satu contohnya. Okey, faham? Oleh kerana subjek ayat ini adalah dalam bentuk plural, verb yang kita gunakan juga haruslah dalam bentuk plural. Jadi, jawapan yang betul ialah B. Are. The men are building a house now. Jom kita cuba lagi satu soalan yang menguji grammar. The children missed the bus. They arrived late for school. A. So. B. Or. C. But. D. And. Budak-budak tertinggal bas dan terlambat sampai ke sekolah. Pilihan B. Or yang bererti atau. Tidak sesuai. Bagus, Adnan. Kita pangkal pilihan B. Pilihan C. But bererti tetapi pun tak sesuai. Antara pilihan A dan B, yang manakah jawapannya? Saya rasa jawapannya D. The children missed the bus and they arrived late for school. Sebenarnya, ini kurang tepat, Adnan. Conjunction and yang seerti dengan perkataan dan digunakan untuk mengambungkan dua atau lebih idea yang serupa. Contohnya, I like to eat apples. I like to eat bananas. Kedua-dua ayat ini boleh digabungkan dengan conjunction and seperti ini. I like to eat apples and bananas. Jadi, jawapan yang tepat ialah A. So. Betul. Conjunction so yang seerti dengan jadi atau maka digunakan untuk menunjukkan kesan atau akibat. Dalam ayat yang diberi, conjunction so menunjukkan bahawa budak-budak terlambat sampai ke sekolah disebabkan mereka ditinggal bas.
thinking about failing your last examination. As the saying goes, A. It's no use crying over spilled milk. B. Prevention is better than cure. C. Penny wise, pound foolish. D. Look before you leap. Pilihan semua jawapan tu proverbs kan? Betul, Adnan? Cubalah. Yang saya tak tahu maksud setiap proverbs tu. Nasihat yang diberi di sini, Usah kesalkan kegagalan dalam peperiksaan yang lepas. Nasi dah jadi bubur. Jadi, proverbs yang seerti ialah A. It's no use crying over spilled milk. Usah menangis pasal susu yang sudah tertumpah. maksudnya tidak guna kita bersedih atau menyesal akan perkara yang telah pun berlaku. Nasi dah jadi bubur, susu pun dah tertumpah. Kalau kita tak tahu pun maksud proverbs tu, kita boleh mengagak maksudnya kan? Kalau dah terdesak dalam Dewan Pemeriksaan, itulah satu-satu caranya yang paling bijak. Apa-apa pun, jom kita belajar maksud proverbs. Yang lain ada dalam pilihan jawapan tadi. Biar saya terangkan. Prevention is better than cure. Maksudnya, lebih baik kita mengambil langkah pencegahan daripada menyelesaikan sesuatu masalah yang bakal timbul. Penny wise, pound foolish merujuk kepada orang yang terlalu berkira tentang perkara yang remeh. Sebaliknya, lalai dengan perkara yang penting, look before you leap. Maksudnya, kita hendaklah berhati-hati sebelum membuat sebarang keputusan. Teruskanlah usaha. Untuk menjawab soalan berkaitan proverbs, langkah pertama, fahamkan dulu maksud pernyataan yang diberi. Langkah kedua, pilih proverb yang paling sesuai maksudnya dengan pernyataan tersebut. Langkah ketiga, kalau awak tak tahu maksud proverbs yang diberi, cubalah meneka dengan bijak. Soalan seterusnya, choose the best answer for each blank. Every Sunday, Puan Maimunah would to the market. She would usually buy fish, chicken, vegetables and fruits. She only buys freshest food. After buying the food, would go home. Kita lihat dulu pilihan jawapan untuk tempat kosong dalam ayat yang pertama. Every Sunday, Puan Maimunah would to the market. A. Go. B. Goes. C. Gone. D. Going. Puan Maimunah di sini. Singular, jadi jawapannya B. Salah. Jawapan yang betul ialah A. Go. Every Sunday, Puan Maimunah will go to the market. Kata would di sini merupakan modal verb yang digunakan untuk sesuatu peristiwa atau perbuatan yang berulang. Dalam konteks ayat ini, Puan Maimunah biasanya pergi ke pasar setiap Ahad. Apabila modal verb digunakan bersama dengan verb, verb tersebut tidak perlu diubah sesuai bentuknya. Jadi, kita kekalkan kata dasar verb go selepas kata modal verb would. Seterusnya, she only buys freshest food. A. B. N. C. The. D. N. Jawapannya A. Salahlah Adnan. Kata freshest di sini merupakan kata superlatif. Fresh, fresher, freshest. Biasanya, kita gunakan artikel the di hadapan kata superlatif. She only buys the freshest food. After buying the food, would go home. A. She. B. He. C. Eats. D.
They. Ini soalan mengenai kata ganti nama diri atau pronoun kan? Ya, Adnan. Pronoun yang sesuai ialah A. She. bagus, Adnan. Pronoun she adalah kata ganti nama diri ketiga untuk perempuan. She di sini merujuk kepada Puan Maimunah. Terima kasihlah Mary, Vicky. Panjang lebar korang terangkan tadi. Tak apa, Adnan. A friend in need is a friend indeed. You're welcome. Next. Choose the word that has the opposite meaning as the underlined word. Billy is lazy, but his sister Susan is A. Kind, B. Gentle, C. Intelligent, D. Hardworking. Soalan menghendaki kita mencari perkataan yang opposite atau antonim, iaitu berlawanan maksudnya dengan perkataan yang bergaris. Ya, Adnan. Lazy ni maksudnya malas, yang berlawanan dengan malas, hard working macam saya. Yeay! Tahniah, Adnan. Wah, nampaknya awak berdua lagi teruja excited daripada orang yang menjawab soalan seperti saya ni. Awak dah menunjukkan kemajuan. Pastilah kami tumpang gembira. Inilah rahsia kemajuan saya. Kad ulang kaji GUPSR. Topik antonim yang kita bincang tadi tu pun ada juga. Oh, patutlah. Banyak lagi contoh-contoh pasangan adjectives and verbs yang berlawanan maksudnya di sini. Ya, pendek kata, ringkas, padat, berwarna-warni dan mudah dibawa ke mana-mana saja. Teruskanlah usaha. Teruskanlah usaha. Hei, awak berdua ni boleh tak serius sikit? UPSR dah dekat tau. Sorry. Jom kita cuba soalan comprehension. Read the passage below carefully and answer the questions that follow. Arun lived with his family in Taman Permata. He had a neighbor on the left and right. The neighbor on the left was Encik Harun and his family. They were very kind-hearted. The neighbor on his right was an elderly man named Mr. Gomez. Mr. Gomez was not friendly and rarely spoke to Arun and his family. In fact, he did not even speak to any of the other neighbors. Arun, however, would still greet him every time he saw Mr. Gomez out gardening. Mr. Gomez would just give him a quick nod. One evening, Arun was getting ready to go out to the field. He glanced towards Mr. Gomez's house. To his shock, he saw Mr. Gomez lying in his garden. He looked as if he was in pain. Arun quickly went and called his mother. His mother called the ambulance. When the ambulance came, Arun and his mother followed Mr. Gomez to the hospital. At the hospital, the doctor managed to save Mr. Gomez's life. He had suffered a heart attack. When Mr. Gomez recovered, Arun and his family went to visit him. Mr. Gomez thanked Arun for helping him. He realized now that no man is an island. Arun said he was glad that Mr. Gomez was feeling better. From then on, Mr. Gomez was friendly towards his neighbors. How was Arun's character? A. Polite. B. Gentle. C. Not friendly. D. Hardworking. Kata kunci di sini ialah character. Apa tu? Peribadi seseorang. Maksudnya, soalan tanya, Arun ni orangnya macam mana? Polite tu bersopan santun kan? Ya, Adnan. Saya rasa saya tahu jawapannya. Daripada petikan, Arun mesti menegur jirannya Gomez setiap kali dia terserempak dengannya walaupun tegurannya tidak pernah dibalas. Jadi, saya rasa Arun ni seorang yang polite sangat. Teruskanlah usaha. Untuk menjawab soalan comprehension, langkah pertama,
baca dan fahamkan petikan yang diberi. Langkah kedua, baca soalan dan pilihan jawapan yang diberi. Langkah ketiga, cari ayat yang berkenaan daripada petikan. Ingat, soalan kebat takkan berikan jawapannya bulat-bulat dalam petikan. Langkah keempat, pilih jawapan yang paling tepat berdasarkan konteks petikan. Apa kena dengan korang berdua ni? Tak ada apalah, salah ke kami gembira? Jom kita ke soalan seterusnya. The phrase "no man is an island" shows that Mr. Gomez will now A. Be friends with his neighbors. B. Take care of his health. C. Do less gardening. D. Help other people. Awak faham ke maksud proverbs ni, Adnan? Biasa deka. Manusia ni tak boleh jadi pulau lah kan? Saya rasa saya dah dapat dah jawapannya. Jawapannya A. Be friends with his neighbors. Bila dah jadi kawan, taklah Mr. Gomez ni rasa macam bersendirian di atas pulau. Ada apa-apa ke korang berdua ni? Macam je dari tadi. What do you mean? Jangan merajuklah, Nan. Kami sebenarnya sedang berbincang cara untuk membantu awak supaya lebih maju dalam Inggeris sebelum peperiksaan UPSR. Ya ke? Yelah, tengok nota ini kita buat khas untuk awak. Rahsia skor soalan bahagian B. Wah, baiknya korang berdua. Terima kasih. Sama-sama, kan kami kawan baik. Kawan yang belajar bersama bakal cemerlang bersama. Ada geng, senang belajar. Nampak tip rahsia yang Mei dan Vicky bagi kepada saya. Bahagian B, kertas pemahaman mengandungi 5 soalan yang memerlukan kita menulis. Dah tak ada lagi soalan objektif tau. Okeylah, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye.